Ini salah sebuah keajaiban yang terletak di Lenggong, iaitu Telaga Biru. Tengok tak air dia, memang warna biru. Dari Aki Gallery, dekat je kalau nak pergi Telaga Biru ni. Dia merupakan satu geotapak dan di area Telaga Biru ni ada sungai yang sangat cantik macam ni. So korang ikut je signboard Telaga Biru Kampung Cepo ni, ataupun korang waste, korang akan sampai ke tempat ni. Dekat sini ada ladang rusa tau, nanti aku tunjuk. Tapi ada laluan pejalan kaki yang cantik macam ni, dan ada cerita macam mana berlaku telaga ni berwarna biru. So daripada sini korang memang dah nampak ada satu telaga siap ada gayung macam tu dan air dalam telaga ni sentiasa mengalir tau. Korang boleh nampak dia memang berwarna biru, beza dengan air sungai yang ada dekat tepi tu. Dia sentiasa mengalir je air ni. Boleh tengok macam tu. Dari jauh dalam kepanasan cahaya matahari ni, boleh tengok telaga ni seolah-olah bernyawa dan mengeluarkan buih-buih macam tu lah. Siapa tahu boleh explain lah dari segi sains macam mana. So ni yang aku cakap beza. Biru dia tu memang nampak sangat berbanding dengan sebelah. Jadi ni antara keunikan yang ada di Lenggong Perak. Lepas tu bolehlah korang tengok kandang rusa dekat sebelah tu. Macam best tak? Follow lah aku.